Tahukah anda bahawa ramai orang menganggap Mounjaro hanyalah suntikan untuk kurus? Sebenarnya ia dibangunkan untuk merawat type 2 diabetes. Semasa kajian dilakukan, penyelidik mendapati ramai peserta bukan sahaja mengawal gula dalam darah dengan baik, malah turut mengalami penurunan berat badan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Dalam siri kali ini, saya akan menerangkan apa itu Mounjaro dengan bahasa yang lebih mudah difahami. Mounjaro adalah jenama tirzepatide, diberikan melalui suntikan seminggu sekali kerana tempoh tindakannya yang panjang. Secara tradisional, terdapat dua jenis ubat yang digunakan untuk merawat diabetes jenis 2, iaitu diabetes type 2. Satu adalah insulin atau analog insulin seperti insulin lispro dan insulin aspart. Yang kedua, ubat yang diambil secara oral melalui mulut seperti glypizide, glimepiride, metformin, acarbose dan lain-lain. Selain ubat-ubatan tersebut, terdapat juga insulin yang bertindak pantas yang disedut melalui pernafasan, dikenali sebagai Exubera. Ubat ini digunakan sebelum pengambilan makanan dan diluluskan oleh US FDA pada Januari 2006 untuk kegunaan terapeutik. Di samping itu, pada awal 1970-an, para penyelidik menemui sekumpulan hormon semula jadi yang dihasilkan oleh tubuh badan manusia yang mampu merangsang sel beta pankreas untuk melepaskan insulin. Hormon-hormon ini dikenali sebagai incretin atau hormon incretin. Hormon incretin dirembeskan oleh usus selepas kita makan dan memainkan peranan penting dalam membantu sel beta pankreas berfungsi dengan lebih berkesan. Boleh lihat rajah ni. Dua hormon incretin yang paling terkenal ialah GIP dan GLP-1. GIP, glucose dependent insulinotropic polypeptide, manakala GLP-1 pula adalah glucagon like peptide. Mounjaro bertindak pada dua hormon semula jadi badan. Kedua-duanya mampu mengawal gula dalam darah selepas makan. Disebabkan ia bertindak pada dua reseptor, Mounjaro dikenali sebagai twin cretin. Bayangkan ia seperti sebuah kereta yang mempunyai dua enjin yang saling membantu. Pas makan, hormon dari usus akan memberi isyarat kepada pankreas untuk menghasilkan insulin apabila diperlukan. Pada masa yang sama, pengosongan perut menjadi lebih perlahan dan rasa kenyang meningkat. Gambar ini menunjukkan mekanisme tirzepatide di dalam badan kita. Mengurangkan pengambilan makanan, mengurangkan selera makan, meningkatkan penurunan berat badan, meningkatkan secretion insulin dan sintesis, meningkatkan lipolysis iaitu pemecahan lemak, meningkatkan lipogenesis, meningkatkan beta cell survival, meningkatkan cardioprotection dan menurunkan bone reabsorption. Mounjaro bukan sahaja pembakar lemak, ia juga membantu mengurangkan selera makan dan menyokong pengambilan kalori yang lebih rendah yang membawa kepada penurunan berat badan. Rawatan ini bukan pengganti gaya hidup sihat. Pemakanan seimbang, aktiviti fizikal dan pemantauan doktor adalah penting. Hari ini kita belajar bahawa Mounjaro ialah ubat moden yang membantu mengawal gula darah dan menyokong pengurusan berat badan. Dalam episod seterusnya, kita akan memahami GLP-1 dan GIP dengan lebih mendalam. Setakat itu sahaja siri kali ini. Kita jumpa lagi di siri akan datang. Bye!